paling-paling terbaik. Dia pun sama, tak percaya. Tapi sebelum saya keluar rumah tadi dia cakap lah, always believe in yourself. You know, you tak tahu kemampuan you kadang-kadang, because bila kita bercerita dengan suami kita, kadang-kadang kita adalah beritahu tentang doubt kita dan sebagainya. Tapi my husband always sebelum saya keluar rumah akan terus bagi saya semangat dan cakap, don't ever doubt yourself and your fans. So itu saya pegang malam inilah. Dan ketika dapat yang anugerah penyanyi tu, saya happy lah. Happy tu balik nak celebrate. Sebenarnya husband saya dah tunggu nak belanja saya makan. That's why saya kita nak mandi suami kita lah. Mesti nak celebrate dengan suami. Tapi suami dan anak lah, tak boleh, orang dah tunggu. Jadi kita itulah mungkin Allah kat kedai. So tak apalah, ini rezeki Allah nak bagi. Saya merasa untuk pegang awak ni walaupun keadaan yang separa siap ini. But Alhamdulillah lah, tak sangka. Nanti kalau boleh kongsikan apa yang akan buat dengan duit tu? Adakah nak belajar makan pula dengan anak guna duit tu? Mungkin saya akan buat sesuatu dengan fans saya lah. Apa dia? Family day lah lagi sekali. Mungkin saya akan plan bersama dengan management saya. Memang niat saya nak buat sesuatu untuk fans saya. Ini sebenarnya hadiah diorang. So saya nak berjumpa dengan mereka, nak ucapkan terima kasih. Yeah. Ya, of course, sebenarnya tahun ini sedikit berbeza kerana saya ada banyak kejutan yang saya nak bagi pada fans saya, lagu-lagu saya. So next year pun sama juga. Jadi spirit itu sentiasa ada, semangat juang saya sentiasa ada dalam industri muzik ni. Dan with this award, saya akan pegang dan bawa semangat ini sampai ke bila-bila, insyaAllah. Kerana saya selalu mengingatkan diri saya, kerja saya ni adalah satu tanggungjawab untuk saya beri yang terbaik kepada fans-fans saya. Fans-fans saya deserve untuk mendengar yang baik-baik, deserve untuk dapat karya yang baik daripada saya. So itu yang saya pegang, dan it will never change. Even sebelum-sebelum ni pun, walaupun mungkin tak pernah bawa apa-apa sebelum ini, but itu yang I always believe in my fans punya semangat juang. Ikonik juga baju ni saya dah takkan pakai lagi lah ya. Nanti kalau saya keluar pergi mall, kan, baju saya akan saya simpan dan kenang lah. Dan tudung nanti tahu je. Namanya puji Ika, puji apa? Oh, Alhamdulillah. Dengan puji dress up saya. Alhamdulillah. Ya. Tapi mungkin bila naik ke atas ada apa benda lagi yang terbayang di fikiran ataupun jelah dah selama dah banyak bertanding kan. Ya. Adakah semua benda tu jatuh bangun tu yang menyebabkan kenapa air mata tu? Yes, saya memang kenangkan fans saya lah ketika saya naik stage tu. Sebab last 2 years bila mereka jumpa saya, mereka yang menangis kan. Diorang cakap diorang dah usaha sehabis mungkin untuk Kak Nini, and ada yang say sorry lah apalah. Pada saya, this is not sebenarnya tanggungjawab mereka untuk menyayangi saya tu. Sebenarnya saya dah accept sepenuh hati dah. This is all of this adalah bonus. Dan untuk mereka willing menekan undi tu pun adalah satu benda yang sangat-sangat masya-Allah hebat. Ni that's why saya cakap tadi, untuk orang suka saya ni, untuk orang suka kita ni senang, tapi untuk orang sayang kita tu yang susah nak cari. So saya ada fans yang sangat-sangat sayangkan saya ni. Saya bersyukur, dan of course kita reflect balik perjalanan saya lah. So saya terfikir dan terkenang, and never in my life untuk saya menggondol award ini, never. But rezeki Allah itu pasti, Allah tahulah timing yang terbaik untuk saya lah. Masya Allah. Alhamdulillah.
boleh dikatakan ini sebenarnya antara award-award yang kita manifest lah di Malaysia kan. Kita ada beberapa awards yang dianjurkan. Jadi one of it yang pada saya award paling ikonik adalah award paling popular, Anugerah Berjaya yang paling popular ni. So bila kita berada di dalam industri, of course dengan kita ada fan base yang sangat-sangat hebat, of course ini sudah menjadi satu senarai di dalam award-award saya yang mungkin saya kata okay, one day insyaAllah ada rezeki saya nak capai ini pula dan ini pula. So tapi yang saya sebut adalah wanita popular, saya tak sebut yang ini lah, yang last ni paling popular tu saya tak pernah sebut. So but deep down inside I always manifest good things about me, about my family and about my career. So pada saya doa tu powerful kot. So ini yang saya dapat lah. Jadi satu kata untuk mengukuhkan kemenangan yang malam Daya, wangi harum. Satu kata, tak tahulah apa saya nak rangkumkan segalanya. Kemenangan saya, syukurlah. I ambil. So, brilliant. Syukur. Terima kasih banyak guys. Banyak untuk ucapkan sekali lagi pada Zakti dengan 2 kejayaan, 2 trofi. Ini kita ambil gambar ke dengan ini? Ini dengan ambil saya punya gambar hang boleh ke? half body je, half body. Jangan tahu.